Macam mana kerajaan yang dulu-dulu boleh memberikan banyak subsidi pada masa yang sama, banyak pelaburan masuk dan dirasai lah. Kalau dia kata zaman dulu buka kilang, kalau saya ingat juga macam dulu-dulu banyak minah-minah yang karan ni sebelum tu dia jadi pembantu rumah. Dulu kita ada political stability. Okay. Kita ada infrastruktur yang bagus. Tengok 1990s banyak north-south highway segala macam-macam infrastruktur, airport baru, port baru, sistem pengangkutan yang baik. So pelabur datang. Pendidikan pun bagus, pelabur datang. So pelabur baru datang, peluang pekerjaan naik. Harga bank naik pun tak apa. Household income naik, boleh cover. Lah ni, walaupun kadar pengangguran rendah, ramai yang bekerja yang tidak memerlukan skill set. Kita tak menjana high income economies. Sampai hari ni, daripada 100 pelaburan yang masuk, pelaburan yang ada kat Malaysia lebih kurang 30% high income job. The rest is mid and low skill job. So bila pelaburan yang masuk pun tak bagus, kita duk pilih saya, kita ambil saya sampai masuk, pekerja ambil gaji pun tak tinggi, kos naik, mereka tak boleh, terkesan.